Seorang pelajar senior menjadi saksi pertama melihat Allahyarham Zara Khairina Mahathir dalam keadaan tidak sedarkan diri di tingkat bawah bangunan asrama sekolahnya 16 Julai lalu. Zara Khairina Mahathir, pelajar tingkatan 1 yang meninggal dunia pada 17 Julai lalu, masih menjadi bualan hangat banyak pihak. Assalamualaikum. Baru-baru ini, negara kita dikejutkan dengan kes buli adik Zara Khairina, pelajar tingkatan 1 di Sabah. Beliau ditemui tidak sedarkan diri berhampiran asrama. Dan siasatan mendapati bahawa ada unsur buli, pengabaian, malah gangguan. Kes ini menjadi bukti bahawa kes buli bukan perkara kecil dan boleh meragut nyawa. Buli juga dikenali sebagai pembulian. Pembulian merujuk kepada tingkah laku agresif dan berulang kali oleh individu lain. Buli fizikal, buli verbal, buli sosial, emosi dan buli cyber. Kita sebagai pelajar mestilah belajar daripada tragedi ini. Jangan hanya jadi penonton, tetapi beranilah menegur, melaporkan kepada guru dan menyokong rakan yang menjadi mangsa. Ingatlah, kata-kata kita boleh menjadi racun, tetapi kata-kata kita juga boleh menjadi penawar. Pilihlah untuk menyokong, bukan untuk menjatuhkan. Saya ingin mengajak semua, katakan tidak kepada buli dan katakan buli bukan budaya kita.